Arisa, Adam, saya melihat buku di rak itu sangat bersepah. Mari kita mengemas buku sama-sama. Jom. Hei, mengapa kamu bertiga menyepahkan buku yang telah disusun oleh kami? Suka hati kami lah, seperti tidak bisa pula susun kembali. Kerana kami tak mahu. Buatlah je. Hahaha, susun sajalah. Bukannya susah pun. Begitu, mengapa tidak kamu bertiga saja yang menyusun buku? Hei, apa yang kamu bertiga sudah lakukan? Saya sudah memerhatikan kamu bertiga daripada tadi. Saya juga sudah memerhatikan mereka daripada tadi. Dan saya juga sudah melihat terdapat kes buli di sekolah ini. Silakan bilik kaunseling sekarang. Atif, bilakah kamu hendak membayar hutang kamu? Jangan sampai kami berdua memukul kamu. Duit saya masih tidak cukup untuk membayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kamu mestilah membayar hutang kamu segera. Tolonglah. Jangan mengganggu kawan saya. Aduh! Ampun, Bat! Ampun! Apa yang kamu semua lakukan? Oh, tiada apa-apa. Saya ingin menolong rakan saya yang jatuh. Bukankah kamu yang menolak saya? Baik, kamu diam saja. Awas, jika terdapat kes buli di sekolah ini, kami akan melaporkan ke guru disiplin dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke bilik kaunseling. Pada minggu lepas terdapat kes buli di sekolah ini. Dan pada hari ini, kami hendak nasihat kepada para pembuli supaya jangan membuli walaupun itu hanyalah sekadar gurauan. Walaupun ia hanyalah ejek mengejek, tapi itu adalah buli kerana ia termasuk dalam buli lisan. Tolak-menolak juga dikira sebagai buli, iaitu buli fizikal kerana ia boleh menyebabkan anggota badan cedera. Tolong ingat nasihat kami semua. Jangan buat kat badak saja. Harap-harap tiada lagi terdapat kes buli di sekolah ini. Baiklah, saya dengar nasihat kamu semua. Kami ingin meminta maaf atas kesilapan kami. Dan kami berjanji tidak akan membuli lagi. Tidak mengulang kesilapan yang sama.